untuk buka barricade ketika mana elektrik tak ada. Okey, palang dalam keadaan tutup. So buka pintu. Okey, sebelum alihkan pintu ni, pastikan wayar LED tu tak tertarik lah. So sama ada boleh cabut wayar tu ataupun boleh letak ke tepi sini. Letak tepi sini. So wayar ni kena hati-hatilah, wayar LED ni. So untuk cabut, untuk buka pintu barricade ketika tak ada elektrik, kita ada puli ni untuk pusing dia lah. So pusing ikut jam dan dia akan buka pelan-pelan lah. So buka dia sampai dia tegak lah. Dia sampai tegak, tak perlu kacau apa dah. Tak perlu kacau apa, dan biar je. Bila ada elektrik nanti dia akan berfungsi semula. Dan bila ada kereta lalu, dia akan tutup balik lah. Okay, ini adalah contoh dia, cara nak buka. Okay, maksudnya bila dah terbuka sini, bila ada kenderaan lalu, bila dah ada elektrik, okay, dia akan tutup balik macam biasa.